memanaskan darah kita. So, darah kita akan aktif. Bila darah kita aktif, syahwat kita pun aktif. Pemilihan menu yang betul dengan mengambil makanan yang mengandungi hormon seperti dopamin yang terkandung dalam tiram dan makanan laut, kalium, vitamin B dan riboflavin yang terdapat dalam pisang serta endostron yang terdapat pada seleri juga dapat membantu menaikkan gairah seksual. Jika makanan ini diambil dengan teratur, ia juga dikatakan dapat memberi kekuatan kepada hubungan kelamin sesama pasangan. Ya, sebenarnya dari segi pemakanan ni yang boleh kita amalkan untuk meningkatkan nafsu rangsangan dalam menjayakan ataupun menyempurnakan hubungan suami isteri itu sendiri. Dan Datuk Doktor sendiri mungkin ada sedikit penjelasan lah tentang jenis pemakanan sebenarnya membantu. Selalu pemakanan yang tinggi nilai rempah ratusnya itu akan cepat menaikkan syahwat. Kerana syahwat ni berkaitan dengan kepanasan. Jadi kalau apa yang panas cepatlah, maka sentuhan yang panas cepat. Kalau tangannya sejuk, sentuh lagilah dingin, tak membangun ya. Jadi sentuhan dengan penggunaan minyak atau minyak tertentu boleh digunakan untuk sentuh seluruh badan sama lelaki atau perempuan. Tapi kalau lelaki itu ada masalah cepat keluar air mani, jangan sentuh tempat-tempat tertentu. Ini akan memancut. Dan kita tahu wanita lambat pembangunan nafsu dia. Jadi bermakna suami kena lebih lama menyentuh, meraba, mengulit dan adalah istilah lain yang boleh digunakan untuk membangunkan nafsu isteri. Jadi bila dengan penggunaan macam ini, dia cepat menaikkan syahwat tu. Jadi sebagai contoh, kalau kita menggunakan minyak zaitun, olive oil yang perfume olive oil itu akan menyepatkan, dan adalah gabungan formula lain yang boleh digunakan untuk membantu itu. Selain itu ubatan-ubatan boleh, ubatan-ubatan yang menaikkan syahwat. Kadang-kadang kita tahu budak-budak lelaki yang nakal-nakal ni dia akan masukkan ubatan-ubatan dengan minuman yang menaikkan syahwat gadis yang ditemani. Jadi itu kena berwaspada. Okey, banyak sebenarnya aspek-aspek yang boleh membantu untuk merangsang, dirangsang dan terangsang. Okey, secara ringkasnya apa agaknya yang ingin diperkatakan kepada penonton di luar sana sebagai mereka yang telah berkahwin? Okey, sebenarnya banyak yang kita boleh explore dengan pasangan kita di rumah kalau kita nak mencapai kata kebahagiaan yang optimum dalam sesebuah keluarga tu kan. Ya, bagi saya lah banyakkan berkongsi. Contohnya kalau kita nak merangsang boleh kita buat kerja sesama-sama dekat rumah, macam nak masak, kita boleh masak. Kalau rajin lah suami boleh, kalau ringan tulang boleh tolong isteri masak, basuh kain bersama, mengemas bersama. Dari situ bila terbitnya orang kata kemesraan antara suami isteri pun wanita cepat terangsang, isteri cepat terangsang, insya-Allah kan. Jadi dan komunikasi pun sangat penting. Kalau kita nak sesuatu, jangan kita diam dan tunggu saja. Walaupun kita wanita, kita perlu memulakan langkah. Ya, kita kena ada komunikasi antara suami dan juga isteri. Sangat penting. Itu penting kan. Hanya satu pesanan. Ya, silakan. Kalau nak merangsang isteri, jangan tunggu sampai malam. Mula dengan breakfast. Mula dengan breakfast. Itu petua daripada Datuk Doktor. Terima kasih Datuk Doktor Mat Sa'ad Baki dan juga Yat kerana